Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Daim, si budak kampung. Okey. Semalam ada dapat call. Dia bagi tahu ada kerja untuk hari ni lah. Kerja untuk hari ni. Jadi tanpa berfikir, saya terus ambil lah kerja ni. Jadi apa yang kita nak buat hari ni? Okey, jom, let's go. Stay tune. Okey geng, kita dah sampai. Kita sampai di tempat kerja kita. Okey, apa yang kita nak buat hari ni? Kita nak pruning pokok sawit. Okey, tuan kebun cakap, okey Daim, esok ada kerja. Kerja dia pruning sawit. Kerja dia agak berat sikit. Jadinya saya sahutlah cabaran ni. Saya sahut cabaran. Kita akan pruning pokok. Okey, let's go. Okey geng. Kerja berat ni paling penting sekali sarapan pagi. Sarapan pagi memang kena TikTok lah. Sebab apa kita nak buat kerja berat kan? Kalau boleh lauk tengah hari tu. Ni saya makan nasi lemak ayam. Okey. Sebelum buat kerja memang kena makan berat dulu. Kalau tidak, kita tak ada tenaga lah nak ni. Air, sebungkus air Nescafe. Sebenarnya saya ni dah 3-4 tahun juga lah tak buat kerja berat gini. Biasa kerja sebelum ni kerja makan tidur. makan tidur tunggu duit BRIM. Tapi kita kena ada wawasan lah hidup ni. Kena ada wawasan baru boleh maju. Okey? Okey geng, siap sarapan. Jadi kita sambung buat kerja. Okey, let's go. Okey geng, kebiasaannya pruning tuan kebun akan bagi RM3 lah sepokok. Kalau pruning sekali susun macam ni, susun lah bagi cantik sini,
dia akan bagi RM5 satu pokok. Okey? Jawab? Okey, cantik. Okey geng, settle kerja kita pada hari ni. Saya cuma kerja dari 8 sampai 1 je lah kebiasaannya. Jadinya jam pun dah pukul 12. Jadinya setakat itu saja kerja. Mungkin yang lain saya akan sambung esok untuk siapkan kerja. Jadinya apa yang saya boleh cakap hari ni, dari pukul 8 sampai ke 12 saya mampu pruning sawit dalam 30 pokok sajalah. Jadinya 30 pokok tuan tanah dia bagi RM5. Jadinya saya ada dalam 150 je lah. Okey. Ini itulah rezeki saya untuk hari ni. Duit belanja untuk hari ni. Jadinya yang lain ada lagi banyak pokok. Jadi yang lain tu saya akan sambung esok lah. Okey. Sekarang itu saja untuk hari ni. Jadinya pada konten akan datang saya akan cari kerja yang lain. Jadinya kita jumpa lagi pada konten lepas ni atau kerja lepas ni. Okey. Bye bye. Jumpa lagi.